Aku dekat LRT Putra Heights tengah Riki Event Space. So ini yang bahagian dia punya drop off untuk LRT lah. Sini ada event space, so boleh occupy kawasan-kawasan kat sini. Sini membawa ke depan sampailah ke bawah. So kalau kata nak unload barang apa semua, boleh parking kat sini seketika untuk unload barang. So jom kita jalan sekali. Parking lagi. Luas ni. Dekat depan tu ada eskalator. Depan situ eskalator. Di sini ada 7E. So kita boleh occupy semua kawasan ni. Ini ada lift naik ke stesen ke atas. Tengok apa yang dimasukkan dekat bawah tadi. So untuk bawah pun kita boleh occupy. Sini sampailah ke depan sana. Agak luas lah.